Assalamualaikum sahabat-sahabat. Hari ni kita nak tukar bateri kereta Toyota Avanza 1.5. Kita dah beli dekat kedai spare part itu dalam 200 lah. Jadi dalam tukar belakang kita ambil je, saya tunjuk. Ini bateri dia brand Chantery punya, kod dia ni ni kod dia NS60L. Sebab dia ada saiz ni, setiap bateri kita dia ada saiz dia. Okay, bagi kita nak tukar bateri, kita akan start enjin dan kita akan tukar semasa enjin dihidupkan. Style begini sangat sesuai untuk kereta-kereta yang baru, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak hidupkan enjin kereta semasa tukar bateri, dia akan kacau bilau tuan-tuan punya dalam sistem tu lah. Jadi kena keluar kos lagi untuk pergi reset di kedai. Jadi untuk tukar bateri, tuan-tuan hidupkan tuan-tuan punya enjin, dan kat situlah tuan-tuan tahu tuan-tuan punya alternator masih dalam keadaan baik atau tidak. Okey. Dulu punya hanya ni panas saiz 10 je. Okay. Kita dah start kita. Okay, ni bateri lama ni kod dia. Kita balik NS60L Setiap kereta dia ada kod dia. Sebab dia ada panjang pendek wayar ni. Kalau besar sangat dia tak muat, jadi dia ada kod. Jadi kena pakai saiz yang sama. Okey. Mudah je nak tukar ni. Kita cabut je ni, menggunakan dia punya screw Sekejap ya sahabat-sahabat. Alternator yang baik bila kita cabut ni, dia tak mati, enjin tak mati. Alternator yang baik. Tak. Itu alternator yang baik. Kalau kita cabut ni, enjin mati, jadi something wrong. Jadi
Okey, bawa ni keluar. Kita masuk bateri baru. Okey, jangan terbalik ni baru mbak. Okey, bateri baru mbak, sama juga kod dia. NS60L. Sebelah sini positif, negatif jangan terbalik. Jadi kita pasang dia balik wayar tu. Pasang belah negatif dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketat buat ketat dengan longgar. Dia punya, sebab wayar ni dia ngam-ngam, dia dah sukat. Jadi kalau ada saiz yang besar sikit, jadi nanti dia tak boleh masuk. Dia tak sampai dia punya wayar, sebab dia dah setting dia punya panjangan wayar ni Pak, itu belah positif Bismillah. Okey. Pak, dia pun ngam-ngam dia Pak, dia panjang dia. Ini dia punya pemegang dia. Okey, dah siap. Dah aja. Kita test balik kita punya enjin. Kita matikan ni, dia hidup balik okey, matikan. Kita start. Tengok dia okey tak? Okey, alhamdulillah settle. Okey. Semoga bermanfaat perkongsian ini.